ahli politik dan penganalisis dasar, Dr. Armin Baniaz Bahamin, hari ini menyatakan bahawa kenyataan terkini Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Johari Abdul Ghani, telah meletakkan UMNO pada satu persimpangan politik yang jelas dan tidak lagi boleh dielakkan. Menurut Dr. Armin, pengakuan Johari Abdul Ghani bahawa wujud terma-terma tidak adil dan berat sebelah dalam Perjanjian Perdagangan Timbal Balas atau ART bukan sekadar isu pentadbiran, sebaliknya satu pengakuan politik yang membawa implikasi besar terhadap kedudukan UMNO dalam kerajaan madani. Beliau berkata, apabila seorang Menteri UMNO sendiri mengakui bahawa perjanjian utama kerajaan adalah tidak adil kepada negara, isu yang timbul bukan lagi soal teknikal rundingan, tetapi soal tanggungjawab politik dan moral. Dr. Armin turut menyifatkan kenyataan bahawa ART tidak boleh diundur sebagai mengelirukan rakyat. Menurut beliau, walaupun sesuatu perjanjian yang telah ditandatangani tidak boleh dipadam seolah-olah ia tidak pernah wujud, undang-undang antarabangsa dengan jelas menyediakan mekanisme penamatan dan pengunduran dan tiada perjanjian perdagangan yang mengikat sesebuah negara untuk selama-lamanya. Beliau menegaskan bahawa masalah sebenar bukan ketiadaan pilihan undang-undang tetapi ketiadaan keberanian politik dalam kerajaan madani untuk menggunakan pilihan tersebut. Dr. Armin berkata, sebelum ini perjanjian IRT dipertahankan secara mutlak oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim bersama bekas Menteri MITI Tengku Zafrul Aziz, manakala kritikan termasuk daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad dilabel sebagai bermotif politik. Menurut beliau, pengakuan kerajaan hari ini membuktikan bahawa kebimbangan yang dibangkitkan sebelum ini adalah berasas. Sehubungan itu, Dr. Armin berpandangan UMNO tidak boleh terus berperanan sebagai pelindung kepada kesilapan kerajaan dan perlu mengambil pendirian tegas, termasuk mempertimbangkan untuk keluar daripada kerajaan madani demi mempertahankan kedaulatan ekonomi negara dan kepentingan rakyat. Beliau menegaskan, sejarah akan menilai keputusan tersebut dan rakyat sedang memerhati